Ya. Nah guys, Bapak Lu sedang nah, alih satu orang datang. Wow. Siap peserta. Semua habis makan dulu. Juri lapar pula. Macam mana? Sorry ya guys. Kita dah kena suap tadi. Event apa ni? Tadi semua juri pergi solat asar. Jadi Asal. No, asal. ya, maafkan lagi. Dimakan. Nama pun dah Jumi Sandraj. Nama pun Sabuti Pavalia. Aduh. Ya. Ara sudah kalah tadi. Ara. Tengok baju ni belakangnya. Okey, tengok bajunya. Nampak? Bella Astila. Berapa orang peserta? Peserta 4 orang je. Kemain lagi. Yang lebih-lebih tu kita akan ada banyak kepala penyanyi jemputan. Penyanyi jemputan kita mesti semualah kena menyanyi. Kuning siapa lah ni? Saya Ara FC. Ara Fan Club. Siapa punya fans ni yang lainnya? Dah bagus sudah. Kalau korang nak tunggu Pak Su korang dengan Mak Su nyanyi goyang Inul lah. Korang kena tunggu sampai habis. Kena. Tak perlu-perlu dah aku. Oh. Menyengat. Okay, korang tunggu tau. Kita nak start dah ni. Ha? Ya. Ui, sedaplah soto dia gila. Kalau dia menyampur. Mana? Macam boleh makan Kalau tak? mama yang buat mah. Tengok nanti dia tumpah jatuh. Muntah pula. Ada sudut plastik bagus. Lapkan lantai jatuh nah. Tumpah. Dah boleh. Mi apa? Mi kuning. Mi kuning. Ni ada mi kuning. Kan kau suka mi kuning kan? Oh, dia mau kuning tak? Dia mau kuning tak? Siapa? Oh, dia ikut-ikut kan? Campur lah, campur. Dia dekat rumah. Ya, campur lah. Saya pun campur. Tambah sikit. Okay. Jangan lupa stay. Oh, mantul. Oh. Kopi apa? Yang baru. Hatinya. Renjam dia bilang. Oh, gini. Nah. Sedap ah. Kalau korang nak tahu harga dia berapa? Hai, jual benda lagi. Cek mic kuning. Mau lagi? Air. Apa maksud ATHL? Saya tak pasti. Mama, apa maksud ATHL? Ramai orang tanya. Rahsia. ATHR, anda takut? Alamak. Si bodoh. Salah, ini maksud dia Astila The Legacy. Apa kau cakap tadi? Apa dah lama. Lupa sudah. Program apa? Mi kuning tak kan? Program dia adalah pertandingan Astila Kids Got Talent. Kita akan mulakan sebentar sahaja lagi, okey? Astila tim. Alamak lah.